Saya nak start macam ni. Dia start dengan hadis Bukhari, hadis Aisyah radhiyallahu anha yang cerita Nabi semayang 4 rakaat. Lepas tu Nabi rehat. Lepas tu Nabi semayang lagi 4 rakaat. Nabi rehat, tu Nabi semayang 3. Jadi saya tak mendetailkan hal itu, sahabat dah tahu dah hal itu. Aisyah kata jangan tanyalah elok dia macam mana, panjang dia macam mana, jangan ditanya. Kesemuanya semuanya elok, sangat cantik. Bisin, saya tu dekat jadi bisin. Kesemuanya elok. Baik. Hadis tu adalah hadis Bukhari. Hadis Bukhari, hadis Muslim. Baik. Cuma sekarang timbul masalah, macam mana nak faham hadis tu? Hadis tu yang cerita adalah Aisyah. Bukan Nabi cerita, Aisyah tengok. Dia cerita apa yang dia tengok. Hadis tu bukan kalam Nabi. Hadis tu adalah Aisyah cerita apa dia tengok. Nanti kita akan jumpa hadis sahabat pula cerita apa yang dia tengok. So, macam mana kita nak faham? Kita kena balik kepada mustalah hadis. Mustalah. Itu daripada awal kita belajar, mustalah bermakna sistem macam mana kita nak faham hadis. Hadis ialah perkataan Nabi. Yang kita nak sebutkan perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi dan sifat Nabi. Baik. Itu secara umum dia adalah hadis. Ataupun kita kata dia adalah sunnah. Baik. Tetapi apabila dia nak dihukum sebagai ibadat yang mahdah, dia nak dihukum sebagai ibadat yang mahdah, yang mesti kita ikuti, dia melibatkan perkataan. Nabi kena sebut. Baru dia jadi tuntutan pada umat. Sebab Quran kata pada kita dalam surah Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Apanya Rasul bawa dan bagi pada kamu, kamu kena ambil. So yang kita nak ambil itu yang Nabi sebut. Nabi sebut yang ni halal, yang ni haram, baru jadi. Pasal itu para ulama kita, apabila Nabi buat satu benda,